Titik sentuhan bajet Johor 2016. Inklusif, lestari dan sejahtera untuk Johor. Dipasak pada 6 teras yang akan menjadi keutamaan perancangan pembangunan inklusif kerajaan negeri. Setiap teras ini akan disokong dengan pelbagai agenda besar, titik sentuhan dan inisiatif yang sesuai, inovatif dan perlu bagi menjayakannya. Teras pertama, mengutamakan kesejahteraan rakyat. Agenda pertama, projek kehidupan. Fokus dan strategi perumahan pada tahun 2016 ialah meneruskan pembinaan rumah mampu milik dengan lebih banyak, membantu membaik pulih rumah yang uzur, menyediakan kemudahan skim pembiayaan serta memantapkan sistem permohonan agar lebih telus. Agenda kedua, dasar Johor prihatin. Agenda besar yang kedua di bawah teras pertama ini adalah dasar Johor prihatin. Sebagai bangsa yang bertamadun dan maju, sistem sosial kita harus memastikan setiap ruang dan peluang, setiap entiti adalah bererti dan setiap bahagian punya peranan. Inilah yang akan kita lakukan melalui Johor Prihatin, pemusatan tenaga dan fokus ke arah Johor yang lebih berkebajikan, Johor yang lebih berperi kemanusiaan. Teras kedua, merancakkan pertumbuhan ekonomi Johor. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil adalah prasyarat utama jika Johor ingin muncul sebagai kuasa ekonomi baru Malaysia. Segala perancangan pembangunan mestilah difokuskan untuk mewujudkan persekitaran yang mesra perniagaan, telus dan inovatif bagi menarik lebih ramai pelabur dari dalam dan luar negara untuk datang dan memulakan perniagaan di Johor. Hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, pekerjaan dapat diwujudkan, pendapatan isi rumah dapat dipertingkat, kualiti kehidupan menjadi semakin baik dan rakyat Johor menjadi lebih sejahtera. Teras ketiga, menangani peningkatan kos sara hidup. Menyedari bahawa peningkatan kos ini memberi kesan kepada rakyat, langkah yang rasional dan pendekatan-pendekatan inovatif mesti diambil bagi berhadapan dengan perkara ini. Tujuannya untuk meringankan beban rakyat, terutama sekali mereka yang berpendapatan rendah di negeri Johor. Teras keempat, merancakkan keusahawanan Johor berasaskan inovasi dan pengetahuan. Rakyat Johor harus menjadi sebuah masyarakat yang mandiri, yang berdaya saing dan boleh membangunkan potensi diri serta memanfaatkan segala peluang yang tersedia. Sifat dan budaya keusahawanan mesti menjadi nilai masyarakat kita. Adalah menjadi dasar kerajaan negeri untuk mengarus perdanakan agenda keusahawanan ini atau apa yang dipanggil keusahawanan Johor. Sasaran kita adalah memastikan lebih banyak perniagaan dapat diwujudkan, sekaligus lebih banyak kehidupan menjadi lebih baik dan lebih ramai rakyat kita yang bekerja sendiri dan tidak mengharapkan pihak kerajaan. Teras kelima, mengangkat agenda Johor Lestari. Dalam agenda pembangunan Johor yang berdaya saing, membelakangkan alam sekitar bukan satu pilihan. Setiap dasar, agenda dan projek di Johor mesti harmoni dengan kepentingan alam sekitar. Sumber air dan laut, hasil bumi, bekalan udara yang bersih serta persekitaran yang hijau dan damai sangat penting kepada Johor yang berkesejahteraan. Kesemuanya adalah simfoni alam yang amat berguna pada kita. Tanpanya, mana mungkin hidup kita boleh berfungsi dengan normal. Teras keenam, meneruskan agenda pendidikan berkualiti dan pembangunan swadaya insan. Kita tidak akan mampu memberikan masyarakat kita ikan selama-lamanya. Kita harus mengajar mereka cara memancing dan memancing di tempat yang betul. Bagi memastikan Johor dan masyarakatnya lebih berdaya saing, pelaburan yang berterusan dalam pembangunan potensi dan bakat mesti dilipat gandakan. Khususnya dengan membuka ruang agar bidang kemahiran menjadi alternatif yang baik dan setanding dengan laluan akademik. Demikianlah perancangan pembangunan dan pengurusan kerajaan negeri bagi tahun 2016. Inilah agenda Johor yang inklusif, lestari dan sejahtera.